Waktu anak pertama, ketemu kena jahit 4 kali. So 4 kali kena jahit. Waktu tengah ada komplikasi yang kena stroke tu, kan dia tengok, oh terbuka, kena jahit lagi, oh terbuka, kena jahit, oh terbuka, kena jahit, oh terbuka. Sampai 4 kali, Masya Allah. Yang pertama tu, waktu bersalin tu, kena jahit tu, sakit. Dia tu pun dah mindset dah. Oh, kalau kena jahit, sakit. Lepas tu, beberapa hari lepas tu, check kat bawah, dia kata, terbuka lagi. Terbuka dia katakan, so kita kena jahit. Okay, apalah, jom jahit. Takkan nak dia tengah-tengah kan? Lepas tu jahit pun memang dah set tau akan sakit. Lepas tu bagi buat bius pun rasa sakit jahit tu. Tak apalah, kita kena kuat lah, kena tahan lah kan. Lepas tu berapa hari lagi doktor check lagi, terbuka lagi 3 kali. Dah sudah, banyak betul lah aku kena jahit, stres. Lepas tu sakit juga, kena tahan lah. Keempat tu doktor mu dapat Dr. Sumitra. Doktor mu cakap, Muaz, dia kata sudah-sudah lah. Dia kata lama, banyak sangat aku kena jahit ni, cukup ni terakhir lah, macam tu dia cakap. Okay, jom kita masuk bilik rawatan. Masuk bilik rawatan, dia pun bagi buat bius tau dia kata. So dia pun bagi buat bius. Doktor mu pun bayangkan sakit, sebab dah 3 kali sakit. Kali ni doktor bayangkan mesti sakit juga kan. So bila dia bagi tu kan, dia siap. Hey, tak sakit. Ni yang kita nak. Kan? So tak sakit langsung. Okay, dah siap, dia katakan. Ya Allah, seronoknya doktor ni jahit tak sakit langsung. Sikit mula-mula tu terus tak rasa. Cepat pula tu dia buat. So ia ni bergantung kepada skill lah orang yang membagi buat bius tu. So kalau boleh, biar kita ni kena jahit sekali je. Jangan sampai jahitan terbuka, kena jahit lagi. So tak nak macam tu. Doa lah banyak-banyak supaya kita dapat betul-betul doktor ataupun nurse yang berkemahiran untuk memberi buat bius.